Taja oleh yang berhormat Tuan. Hai, Assalamualaikum wahai cikgu. Para baru je lepas balik daripada tu Iko, korang saja bawa anak beli buku mewarna, adalah sikit-sikit barang. Jom, semua ada dekat dalam ni korang. Ya, mewarna. Wow. Okey. Mewarna. Okey. Farah nak tunjuk kau apa yang nanti dulu. Okey, nanti dulu. Tada! Ibu beli ni. Ibu pun. Farah beli ni. Bros ni untuk kasut. Dia ada belah atas ni, belah sini. Of course lah, semestinya kalau ada warna susu, Farah beli warna susu. Okey je. Farah beli ni tak tahulah nak pakai untuk kasut ataupun roda untuk stroller apa? Anak Farah. Untuk kalau kita bawa keluar stroller anak Farah, selepas kita orang dah guna, kita orang akan simpan dalam rumah dan basuh roda stroller tu kan. Kan stroller dia ada bunga dia tu, kita nak bersihkan dia. Farah nak pakai yang ni. Okey tak, sesuai ke tidak? Ni untuk kasut ataupun korang nak berus roda stroller. Lepas tu Farah beli ni. Ni lain harga. Okey, ni harga dia kalau tak silap Farah Magic Broom Magic Broom ni harga dia RM5.2. Dia bukan RM2.6 tau. Hari ni Farah pergi tu Iko dah minyak mata. Dia macam ni punya. Untuk korang tolak ataupun tarik air, ataupun korang boleh letak tisu atau kain, korang boleh selit dekat sini. Ni batang dia korang sambung-sambung lah ya. Warna susu, putih susu. Okey lah. Lepas tu ni anak Farah punya. Anak Farah punya. Ya. Dia dah nampak. Oh mana? Ni pun. Ni pun dah pernah beli dah. Buku mewarna dengan ada stiker dia sekali. Untuk stiker tu untuk kita rujuk warna. Okey. Nah baby. Lepas tu Farah beli ni, Farah tertarik tau. Ni dah lah comel. Apa building blocks, castle kan. Siap ada bekas dia korang. Tapi macam biasalah bila ada benda kecil-kecil ni, lagi-lagi yang bulat ni. Kalau anak kecil simpan dulu. Tunggu dia besar. Farah ambil sebab dia ada bekas dia ni. Nak bawa mana-mana senang. Lepas tu bila dah main simpan balik. Okey. Lepas tu Farah beli ni apa? Farah tak tahu nak sebut dia macam mana. Acrylic marker ni Farah beli dia ada warna ni. Farah dah beli banyak dah korang. Acrylic marker ni memang best. Lepas tu dia tak tembus tau. Ada jenis kertas, kalau nipis tu tembus lah. Kalau yang tebal sikit tu dia tak tembus. Lepas tu warna dia cantik. Hari ni Farah dapat yang ada warna coklat. Dia ada banyak. Farah beli dah banyak dah. Dia berbeza warna. Yang panjang ni setakat ni ada warna ni je. Ni pun acrylic marker. Farah suka sangat tu Iko punya. Dekat TikTok shop pun melambak. Lepas tu Farah beli comel kan. Whiteboard set untuk anak Farah lah. Tak akal tak ada warna putih susu. Ada warna hijau. Tinggal satu je korang. Tinggal satu je. Comel lah. Dia siap stand sekali dekat tu Iko tu. Ni mak dia. Ni pun tinggal satu korang. Farah jumpa je. Sekejap Farah buka kat korang. Tinggal satu je. Farah tak tahu ada warna apa sebab Farah tak pernah jumpa sebelum ni. Dan ni tinggal satu je. Dia macam yang mainan yang Farah beli sebelum ni, motor
motor ke skuter benda tu. Boleh ni dia tak kejung ya Farah selalu tak kejung. Dia boleh lipat. Farah tak boleh tau tengok benda-benda comel macam ni. Tak boleh. Roda bergerak roda dia bergerak, okey. Ya Allah, dia ada skateboard tau tadi, tapi banyak tadi, banyak lagi stok dia. Tapi Farah tak berapa minat. Tak tahulah. Ni boleh pusing-pusing, kau boleh lipat. Ni pun tinggal satu. Farah tak tahulah dia ada warna apa lagi. Lepas tu ada ni. Siap bagi ni Farah yang excited. Farah suka benda-benda kecil yang macam dia tak kejung. Tak tahulah. Alah comel kan. Barakallah. Lepas tu ada ke lagi? Sekejap. Itu saja hari ni Farah beli. Farah excited sangat. Sebab benda lah ni lah korang. Korang tengok lah ni. Nampak tak nampak? Farah tengok sana tu, nak tengok cermin. Dekat cermin tu nampak. Korang dia tak kejung. Dah lah tak kejung. Boleh korang simpan macam Ya Allah, RM2.60 je korang. Ya Allah. Pasti yang ni Farah nak tunjuk. Comel lah korang. Farah tak boleh tengok benda kecil tapi yang macam apa, real kehidupan kita tu. Ni ada dia bagi ni lah. Ni. Lepas tu yang ni. Magnet. Comel lah korang. Magnet. Nanti korang cabut ni. Cabut ni je. Magnet. Magnet ni boleh lekat kat sini ke? Comel lah. Ya Allah, RM2.60 je korang dapat ni. Dekat. Kita kecil-kecil tak dapat. Kan? Tak dapat sebab tak ada time tu. Lepas tu apa ni? Mana kita nak cari kecil-kecil manalah kita nak apa ni, adik-beradik ramai kan. Kan beli yang seorang, yang lain takkan nak tengok je, betul tak? Kalau ada pun waktu tu, betul tak? Kan. Mana kita dapat kecil-kecil. Satu pula dia. Farah excited sangat. Mungkin hari ni berbeza sikit, bertenaga sikit kan. Tadi Farah pergi. Alah, tanggal kau semua. Apa ni? Pergi tu ikut Tanjung Minyak. Ramai orang. Ni Farah nak mandi dengan anak Farah. Balik ramai korang bertembung dengan ramai orang. Balik mandilah. Dah peluh-peluh mandilah. Tada! Comel korang. Dia siap ada ni. Dia punya stand ni. Cuma tak ada warna susu je. Ni tinggal satu skuter, tadi tinggal satu. Ni boleh tulis-tulis dia akan padam. Ni pemadam dia. Mana? Kita try. Mana nak tunjuk korang. Tepi sikit. Nampak ke? Warna hitam. Mana kita boleh conteng. Wangi pula pen ni, marker ni. Terpadam hello. Terpadam hello. Okey. Itulah saja yang Farah nak tunjuk korang dan apa yang Farah beli hari ni dekat tu Iko. Yang paling Farah jatuh cinta adalah ini. Tada. Roda berpusing. Ini bergerak-gerak boleh pusing. 360 darjah. Tak boleh tengok. Okey lah. Itu sahaja. Jom, jangan lupa berselawat. Lupa. Mana-mana yang tertanya-tanya. Tudung-tudung Farah kebanyakannya boleh dikatakan hampir ke semua video Farah adalah pakai tudung Mickey ataupun Minnie Mouse.
tudung Mickey Farah ni ditaja oleh yang berhormat Tuan Saufi. Farah memang peminat Mickey ataupun Minnie Mouse. Okey, dah tua tapi tak pencen-pencen lagi. Okeylah, itu saja. Jom, jangan lupa berselawat. Tada!